ramai masih tidak bersama kamikaze Rafizi. Soalan terbesar tentang Parti Bersama pada masa ini adalah, bersama siapa mereka selepas ini? Adakah mereka, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi, akan lawan Pakatan Harapan ataupun lawan hanya PKR ataupun dengan lebih tepat lawan pentadbiran Anwar Ibrahim sahaja? Baru seminggu sejak Rafizi membuat pengumuman Parti Bersama daripada kerangka Parti Malaysian United Party daripada Pulau Pinang. Masih awal untuk membuat kesimpulan. Kat majlis, Rafizi berkata, ini kamikaze kedua yang berbaloi buat kami, platform baru dan idea yang baru. Kamikaze ini cocok dengan Rafizi, perkataan kamikaze. Tidak pasti sekiranya parti baru boleh mengekalkan posisi kawan Pakatan dan lawan Anwar untuk tempoh yang lama. Khususnya apabila Rafizi jenis yang cepat melepaskan kata-kata bila kena trigger. Yang kurang diperhatikan, pengumuman dibuat di teater PJ sebelah Mall Utama Petaling Jaya, dikunjungi oleh masyarakat kelas pertengahan. Oleh itu, tidak mengejutkan yang pengarah eksekutif Ilham Center, Hisumuddin Bakar, merasakan Bersama fokus kepada undi anak muda, penghuni bandar dan kaum Cina. Dia kata Bersama mencontohi usaha parti warisan daripada Sabah yang cuba berjaya di Semenanjung pada pilihan raya umum yang ke-15 pada tahun 2022. Warisan bukan sahaja kalah teruk tetapi hilang semua depositnya di Semenanjung. Mungkin ahli-ahli politik lain pun watch and see keadaan seperti pemerhati politik. Sebab walaupun ahli-ahli parlimen yang rapat dengan Rafizi hadir di majlis pengumuman pada 17 Mei, mereka masih tidak menyertai Bersama, meletak jawatan daripada PKR maupun meletak jawatan sebagai ahli parlimen. Ahli Parlimen Ampang, Rodzia Ismail, memberitahu Sinar Harian bahawa Malaysia dan PKR memerlukan kemantangan politik. Responsnya kepada Timbalan Ketua Cabang PKR Ampang, Daeng Muhammad Redwan Bachok, yang meminta Rodzia meletakkan jawatan. Rodzia berkata, saya ingin menegaskan bahawa saya tidak pernah dan tidak akan sesekali mengkhianati mandat rakyat Ampang. Kurang maklumat sekiranya dia akan mengkhianati parti PKR. Nampak macam bila bukan kalau untuk ahli Parlimen Subang Wong Chen. Dia memberitahu portal Scoop dalam bahasa Inggeris, if I decide to stand in the next general election, it will be as a Bersama candidate. Rasanya Setiausaha Agung PKR Fuzia Saleh harus hubungi Wong. Kita jangka sehingga Raya Haji penuh dengan berita Bersama. Mata pasti memandang kad Lee Chien Chung, Petaling Jaya, SK7, Sungai Siput, On Abu Bakar, Batu Pahat, Zahir Hassan, Wangsa Maju, Hassan Karim, Pasir Gudang dan Muhammad Bakhtiar Wan Chek, Balik Pulau. What's next for them? Manakala, tiada pilihan raya kecil untuk Pandan dan Setiawangsa. Ini menurut pengurusi SPR Ramlan Harun yang memberitahu berdasarkan perkara 54.1 Perlembagaan Persekutuan, tiada keperluan untuk mengisi kekosongan. Keputusan SPR mungkin akan mendorong geng Rafizi untuk duduk diam dalam parti, hanya membuat kenyataan-kenyataan panas dan menunggu parti memecat mereka. Tetapi tidak pasti sekiranya parti akan memecat mereka kerana Anwar suka tangguhkan keputusan, mengharapkan ahli-ahli parlimen ni bertukar fikiran, manakala Setiausaha Agung Fuzia pula jenis yang ikut kata bos sahaja. Pada masa yang sama, Bersama Parti Baru telah mengeluarkan agenda mereka di website mereka, iaitu website bersama.org. Paling ketara adalah janji untuk mengurangkan bilangan pekerja asing kepada 5% tenaga pekerja dalam ekonomi Malaysia. Ini boleh menjadi tarikan untuk pengundi kerana tiada parti yang ada objektif terang tentang pekerja asing di tanah air. Cadangan-cadangan lain pula agak umum dan seperti cedok daripada polisi-polisi Rafizi dan Wong yang sudah dikembangkan di dalam parti PKR. Kini Malaysia menunggu apakah tindakan seterusnya daripada Presiden Rafizi. Tapi syukurlah Rafizi kini bergelar Presiden. Bersama akan menjadi, itu adalah di tangan Rafizi dan pengikut-pengikutnya.